Bahasan ada stroke ah. Demik dah kena hati. Bodak merah, makan. Assalamualaikum. Kongsi rezeki sikit. Terima. Nama apa? Kan. Hasan. Apa? Ha? Makan. Farhan. Saya tertarik dengan Abang Hasan lah. Tadi saya lalu tadi tengok ada orang umur, orang kata apa, lapis ayah kita lah no. Ayah kita masih berniaga. Maksudnya dahsyat lah tu. Kenapa terus berniaga hari ni? Abang Hasan ada stroke lah. Ubat kurang makan jadi balik. Abang Hasan umur apa? 60. Kita terus kali kan. Demik dah kena hati. Anak ada berapa orang? Anak 4. Serega tak lu ni? Dapat. Buka. Abang ada. Sehari duk boleh dalam berapa? Dia dalam 130, 140. Kalau nak model, dia dalam makan kau 20. Oh, Dia 20, saya 20. Makan lagi. buah minyak kereta makan habis. Kan tak ada nak simpan apa ke ono. Simpan lah saya doang. Tu memang tak cukup lah. Kan? Kita apa lah itu lah. Sabar ya. Saya tu yang rezeki kan. Dulunya okey. Satu law ni kan tak tahu macam nak cakap lah ni apa-apa meniaga pun semua turun sikit lah. Kena dapat customer tu. Dan ni yang saya boleh kata ada tu jalan tu kan. Kalau kita cukup makan tu jalan. Jalan je abang. Saya nak buat kerja apa dah. Ikut saya nak pergi Kelang. Tapi ayah saya ni kan kena stroke. Lepas tu dia kata sayang nak tinggal nangkau. Dia kata kan tak apalah. Tak ada orang buta dia lah yang mana berjalan. Dia pun tak kahwin. Ini pun tak kena bagi juga kan. Saya cabak lah. Tahan tu je lah. Saya dia kena cari modal lah kan. Nak kumpul nak buat ayat tentu. Tambah tu je lah. Yang tentu dengan nangkau tu lah. Itulah jalan. Habis pecah orang tahu nak buat apa lah. Saya pun langkau ni je lah. Abang Hasan berapa lama berniaga? 5 tahun. Skamer. Skamer. Oh, pernah ada skamer? Tadi yang empat kata kata kami duduk di daerah tu. Kumai. Dia ni dia pernah dia dekat. Dia bagi bantuan lah konon nak pergi skamer apa lah. Kami tinggi tak ingat. Orang siapa tak ingat apa dia jadi pekau. Okey. Dia cakap semua Akhir Abang Hasan waktu tu kena pukau, macam kena pukau. dia nak pekau. Okey. Dari orang perempuan. Dengan ngemak lah. Dulu ayah ngemak meninggal sini. Betul yang main tu tak? Saya balik umur. Saya umur. Bawa minta ni. Ni dia nak pergi kemah kenapa lah. Kenapa lah kemah ni nak pergi kan? Duduk kat mana-mana kan? Tak pergi apa? 200 je. Malah, jadi Yang orang main pukau tu dia minta ke Abang Hasan apa 200 lebih. Dia tak minta ni. Dia nak aku akan jatuh kan. Dia nak beli semua je tu. Lepas tu dia telefon jabat. Tanya jabat kita nak semua. Oh, lepas tu sampai sabar lah. Kita saya ni pada jabat. Dan apa tu? Tak bagi bantuan. Kan? Itu anak lagi. Anak apa nak kerja dia lah. Faham tak? Oh, bukan yang tak sesuai. Itu boleh dah. Look 200 tu lebih dah. Kita nak dapat tu kalau mati Lokasi kedai ni kat mana? kita nangkau matu daripada ST nak ke turun. Saya ada dekat sebelum simpang Adang Harvard. Dengan bagi. Ini kasar. Dengan bagi. La ilaha illallah. Oh, pun nanti lagi kita. Terima kasih banyak lah. Okey. Abang Farhan dengan Abang Hasan terus kuat untuk berniaga hari-hari lah.
Okey dah. Okay, Mas. Assalamualaikum.